dekat hampir nilai rampasan dah hampir 16 juta ringgit tu. Itu menunjukkan satu angka yang cukup tinggi barang-barang bersubsidi, kerana subsidi ini cukup tinggi. Kerajaan bayar cukup tinggi. Bila kita buat satu undang-undang tu, kita nak satu impak yang cukup tinggi lah. Kita tidak buat apa, kita buat undang-undang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua, apa khabar? Alhamdulillah, hari ini kita berkesempatan untuk terus bersiaran di dalam podcast KPDN, Jom Ambil Tahu bagi episod 2. Dan kali ini kita punya tajuk amat dekat di hati rakyat, amat dekat di hati pendengar-pendengar. Sudah pastinya akan terkait dengan keadaan semasa, isu-isu semasa. Dan topik kali ini insya-Allah kita akan bawakan berkaitan dengan topik krisis bekalan global, iaitu mendepani krisis bekalan global Optiris 4.0. Tanpa melengahkan masa, saya kira tetamu kita tidak asing dan juga saya kira antara yang sentiasa berada di social media dengan apa nama tu gelarannya PLC, Pak Long Cakna. Okey, Pak Long Cakna. Dan kita bawakan Tuan Syahrudin bin Hamzah, Pengarah Seksyen Berkawanan Bekalan BPJK KPDN. Selamat datang Tuan ke podcast Jom Ambil Tahu KPDN. Seperti mana yang kita tahu, dalam keadaan krisis bekalan global pada hari ini, keberadaan KPDN, terutamanya di peringkat anggota penguatkuasa, sentiasa berada di hadapan. Anggota-anggota penguatkuasa kita sentiasa berdepani dengan isu-isu dan cabaran-cabaran pelbagai. Jadi dalam konteks krisis global pada masa kini, kita melihat beban atau tanggungjawab. Bukanlah beban, mana tanggungjawab saya. Amanah yang dipikul oleh anggota-anggota penguasa itu amat besar peranannya. Dan saya nak sebagai ice breaking kita pada kali ini, apa perasaan Tuan Syah, atau saya panggil Tuan Syah, Boleh. ataupun PLC lah, Pak Long Cakna, apabila kita berhadapan dengan keadaan-keadaan semasa ini, rasa menyesal tak pakai baju uniform ni untuk kata orang nak menjalankan amanahnya, tanggungjawabnya dalam konteks semasa ni? Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi menjemput saya lah ke rancangan podcast yang saya rasa ini cukup bagus lah. Satu platform yang bagus untuk kita bincang isu-isu terkini kan. Okey, bila Tuan tanya saya berkenaan dengan sesal ataupun tak menyesal ni, untuk makluman Tuan, saya dah 32 tahun lah dalam 32 servis. 32 tahun? tahun dalam servis. Oh, agak Jadi lama tu. kalau sekarang nak menyesal pun tak boleh dah. Jadi Tak boleh patah balik dah. tapi itulah, saya baca ini merupakan tanggungjawab yang cukup berat, dan peranan kami untuk makluman Tuan JJ dan juga penonton yang mendengar ni, yang melihat video ni, podcast ni, dan peranan kami sebenarnya dah dalam banyak avenue dah sebenarnya. Sebelum ni krisis tentang COVID. Oh ya, COVID. Kami pun di hadapan lah sebenarnya, antara frontliner yang ke hadapan lah, dan sekarang pun tentang bercakap tentang isu bekalan minyak, petrol, diesel ni, dan of course lah kami pun ke hadapan lah, kerana memang telah dibagi tanggungjawab supaya kalau isu-isu yang berkaitan dengan daratan ni memang diletak pada tanggungjawab kepada KPDN lah. Saya rasa itu merupakan satu tanggungjawab amanah yang perlu kita pikul, yang saya rasa memang kita tidak akan jemu lah sebenarnya. Okey, maknanya apa pun jua keadaan, apa jua cabarannya, kita, apatah lagi kita bukan baru setahun dua, kata orang, kita sentiasa berhadapan dengan keadaan-keadaan pelbagai, kan, dengan konflik-konflik yang pelbagai. Dan cuma tambah sikit, macam sekarang pun kami dah menyambut 54 tahun. Ya, selamat ulang tahun yang ke-54. Jadi kalau kita tengok, kalau usia 54 tahun ni satu usia yang matang lah. Yes. Saya rasa kita tidak akan lari daripada cabaran ataupun degaan yang sedang kita berhadapan sekarang, insyaAllah. Alright. Kita akan bantu yang terbaik lah. Alhamdulillah, maknanya kita sentiasa bersiap siaga, sentiasa kata orang boleh berhadapan dengan apa pun jua keadaan. InsyaAllah. Okey, berbalik pada topik yang kita bincangkan pada kali ini, berkaitan dengan Optiris bersepadu. Optiris 4.0 bersepadu, sudah pasti seperti mana yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat TPM2 di dalam JTPAP ataupun Jawatankuasa Tertinggi Penyelarasan Antara Agensi Penguatkuasa bagi membantras keterisan dan penyeludupan. So sudah pasti dia ada satu mekanisme ataupun bentuk operasi yang dibentuk
apabila kita memanggilnya atau menjenamakan operasi ataupun Optiris Okey. 4.0 bersepadu. Bagaimana bentuk mekanisme yang kita hasratkan? Okey, sebenarnya Optiris ni dia bukan, yang kita dengar 4.0 sana. Sebabnya Optiris ni dah memula semenjak dulu lagi. Ya. Semenjak tahun 2023 lagi sebenarnya. Bermula dengan Optiris 1.0 ketika itu. Mhm. Optiris 1.0, 2.0, Ya. 3.0 dan sekarang 4.0. Hmm. Sebenarnya kerjasama yang kita buat ini membabitkan pelbagai agensi penguatkuasaan sebenarnya. Oh, okey. Dalam tu bukan hanya KPDN tapi terdiri daripada pelbagai agensi penguatkuasaan ataupun, other law enforcement agency lah ataupun kita panggil agensi-agensi sahabat ni. Ada PDRM, ada APMM, ada ATM, ada custom, ada immigration dan pelbagai lagi lah. Ya. Jadi di situlah kita gembelingkan tenaga kerana kita di pihak KPDN, kita tak mampu nak buat semua benda, ya. Jadi that's why kita perlukan satu garapan di kalangan agensi-agensi penguatkuasaan ni, kerjasama di antara agensi-agensi penguatkuasaan ni supaya nak bagi benda tu lagi wow, lagi hebatlah. Sebab tu kita bergerak bersama-samalah. Macam terkini di mana kita telah bekerjasama ataupun kita telah minta bantuan PDRM. PDRM pun sanggup bekerjasama kita untuk menjaga stesen-stesen minyak yang kita kena pasti sebagai hotspot. Okey. Jadi itulah macam sekarang ni macam saya sebut di awal tadi, KPDN ni telah dibagi amanah untuk menjaga yang daratan. Okey. Jadi sebab itulah kita bersama-sama agensi lain, kita turutlah bersama-sama. Macam kami pun macam sekarang ni operasi tu boleh kata setiap hari kita buat. Dari segi pengauditan kita buat, bagi memastikan bekalan. So, apa yang dimaknakan dengan daratan itu? Daratan. Dia daratan ni pasal kita kan KPDN ni dia lebih merujuk pada perdagangan domestik. Ya. Bila sebut domestik ni dia berkaitan dengan apa isu-isu dalaman Malaysia ni, especially merbitkan perniagaan Ya. memang terletak di bawah bidang kuasa kita lah. Okey. Kerana sekarang ni kita ada lebih kurang dalam 13 akta undang-undang yang memang semuanya berkait dengan perniagaan. Okey. Jadi sebab tu kita gunakanlah akta-akta yang ada ni dalam kes sekarang ni di bawah akta kelembakalan lah yang kita guna pakai untuk kita nak mengekang aktiviti-aktiviti penyelewengan ni. Kerana elemen subsidi itu masih lagi ada. Jadi kita bekerjasamalah dengan lelak agensi. So, antara barang-barang subsidi yang kita terutama dalam konteks krisis bekalan global pada Okey. kali ini, apa yang kita memfokuskan kepada aspek bekalan kawalan bersubsidi. So, antara barang-barang yang kita lihat adalah Okey, dalam Optiris ni sebenarnya dia macam sekarang ni kita berhadapan dengan isu sedikitlah isu tentang petrol diesel, bekalan petrol diesel. Tetapi di dalam Optiris ni kita juga ada lain barang lah yang kita kategori sebagai barang kawalan yang kita letakkan ianya ada elemen subsidi dalam tu. Contoh LPG, ya. gas memasak. Gas masak ni ada elemen subsidi. Oh, okey. Dan kita ada lagi gula, minyak masak, tepung, gandum. Pasal minyak masak tu dia merupakan barang yang ada elemen subsidi, yang government bagi subsidi. Jadi sebab tu kita masuk lain-lain kategori barang ni dalam itu supaya kita boleh tengok semua aspek lah. Tetapi buat masa ni kita fokuskan kepada dua komoditi lah, petrol dan diesel. Kerana ini menjadi sedikit isu kerana isu ni berkait dengan konflik global. Global sekarang di Yes. serantau sekarang. Ya. Ya, betul-betul. Sebab tu kita bagi sedikit tumpuan lah, yang lebih tumpuan kepada dua komoditi ni. Tapi saya kira dalam konteks pelaksanaan dari segi pengoperasian yang melibatkan kerjasama strategik di antara pelbagai agensi penguatkuasa ini, saya melihat kalau kita melihat kepada paparan-paparan media, boleh dikatakan hari-hari ada kes-kes tangkapan yang berlaku. Ya. Dan ini menunjukkan pendekatan yang kita ambil ataupun yang kerajaan ambil pada hari ini merupakan satu pendekatan yang cukup, saya rasa, strategik dan juga memberi impak yang besar. Ya. Dan memberi manfaat yang baik kepada rakyat. Jadi dalam konteks ini maknanya KPDN ada peranannya Ya, betul. di peringkat daratan, Betul. manakala di PDRM di Ya. kawasan sempadan Ya. dan juga APMM Di di lautan. kawasan lautan. Ya. Jadi maknanya strategi ini akan berterusan atau bagaimana? Ya, benar ni kita sebenarnya akan berterusan sebenarnya. Kita akan cuba tangani sehingga kalau boleh the best yang kerajaan buatlah, kerana kerajaan yang sedia ada, kita memang kita nak bantu rakyat. Ya. Kita nak pastikan rakyat kita duduk dalam keadaan yang tenteram kan, walaupun kita keliling kita ni kita berhadapan dengan pelbagai konflik, masalah, tapi dengan adanya KPDN ni dan juga agensi-agensi pengurusan lain ni,
Sebab tu kita gabungkan sekali supaya kita nak nampak kita menjaga rakyat, kemaslahatan rakyat kita ni. Jadi Okey. kerana sebenarnya bila kita jaga rakyat sebenarnya, semua orang dapat manfaat sebenarnya. Ya, ya, semua orang akan dapat dia Semua akan punya dapat manfaat. manfaatnya kan. Ya, Jadi dalam konteks inilah bila kita dah bergerak dalam keadaan yang begini kan, mhm, kita lihat di daratan mungkin ada cabarannya, ya, di perairan ada cabarannya, betul, di lautan ada di sempadan ada cabarannya. betul. Jadi apa antara cabaran-cabaran yang kita rasa yang boleh dikongsikan dengan kita punya pendengar-pendengar kita, agar mereka juga memahami, Okey. kata orang kepayahan yang diterima oleh anggota-anggota penguasa, Dia terutamanya KPDN? ya, kita okey, anggota penguatkuasa KPDN kita ada lebih kurang dalam 2,400 orang lebih lah. Jadi, kita macam saya sebut tadi, kita ada 13 undang-undang. Jadi, kita hanya bukan tumpukan kepada isu sekarang sahajalah. Sebenarnya kita tumpukan dengan pelbagai pelbagai undang-undang lagi sebenarnya. Mhm. Jadi, sebab tu kita mungkin nak kata tak cukup pegawai tu mungkin kita boleh mengaku kita tak cukup je lah. Sebab tu kita buat kombinasi itu tadi dengan agensi-agensi lain. Itu satu yang katakan dari segi mungkin dari segi manpower tu kita agak berkurang. Mhm. Tetapi itu bukan alasan sebenarnya. Sebab tu kita come up dengan idea supaya kita gabungkan tenaga kita tu dengan agensi-agensi lain. Okey, itu Okey. yang pertama. Yang keduanya, kita punya bentuk geografi negara kita ni luas. Contoh di sepadan. Kalau siapa yang mungkin tahu Pulau Sebatik, Pulau Mhm. Sebatik ni di Okey. Sabah, Heeh. di mana satu pulau tu membagikan 2 negara. Okey. Jadi, ini pun satu isulah di mana, macam mana kita nak kekang apa ni, penyelewengan ataupun pengaliran barang-barang bersubsidi kita tu ke negara jiran. Jadi ini pun satu isu, dan di tempat-tempat lain pun sama. Kalau kita pergi itu contoh, perairan kita ni luas, Hmm. sepadan kita ni luas. Jadi kadang bentuk geografi itu menentukan jugalah. Ya, Kadang ya. tu dari segi kesukaran kita nak menguatkuasakan benda tu. Hmm. Itu yang kedua. Yang ketiganya, ketidakfahamanlah saya tengok tentang undang-undang ni oleh setengah pihak lah. Sebab tu kami di pihak kami, enforcement, ni kita tak tak pernah jemu lah. That's why kita buat banyak proses advokasi supaya nak memahamkan. Kerana bila rakyat ataupun, pihak berkenaan dia faham undang-undang, dia takkan buat benda yang tak betul ni. Ya, betul. Jadi Mhm. kita mudahlah sikit kan, Mhm. supaya akhirnya kita duduk dalam keadaan yang tenteram lah. Enforcement yes, tetap relevan, tetapi kita tak nak gunakan undang-undang ni sebagai jalan akhir sebenarnya. Jadi maksudnya kalau kita faham, bagi pengguna dia faham, jadi dia takkan buat benda-benda yang tak betul ni, langgar undang-undang ni. Ya. Undang-undang tu ada tapi dia tak buat, ataupun dia langgar undang-undang tu. Jadi memudahkan sikitlah kita punya tu kan. Jadi senang kita nak tumpu kepada benda-benda lain. Ya, betul. Saya rasa itu satu pendekatan yang, amat baik bila kita ada advokasi, Ya, bila kita ada kata orang pemakluman yang hmm, jelas kepada masyarakat, ya, dia akan juga membantu selain betul. daripada kata orang, undang-undang, Ya, tetapi kesedaran. kesedaran betul. Itu je antara elemen-elemen yang boleh kita jentik untuk sama-sama sebab kita bersama-sama ini hak Ya, kita sebab ya, barang bekalan saya rasa barang subsidi ini adalah barang yang menjadi hak kita bersama, betul, bukan untuk orang luar. betul. Jadi ini antara saya rasa benda yang, usaha murnilah Ya, yang digerakkan oleh bahagian penguatkuasa, ya, KPDN bersama dengan rakan-rakan strategik rakan-rakan strategik lain, dan, yes. insya-Allah saya kira ini akan beri manfaat yang besar InsyaAllah, kepada rakyat dan juga negara. ya, So dari segi kalau kita melihat dari segi manfaatnya apabila, kita melihat ada tangkapan-tangkapan, hmm, bila kita melihat ada kata orang, serta-serta apa nama tu, nilai-nilai, kata orang rampasan itu agak, tinggi yang ya. diterima. Jadi apa manfaat sebenarnya kepada negara dan juga khususnya pada rakyat? Okey, sebenarnya kalau ikut dari segi statistik, semenjak kita lancarkan Ops Series, 4.0 bermula Hmm. daripada 16 Mac itu hari Hmm. sampai 23 hari bulan, dekat hampir nilai rampasan dah hampir RM16 juta tu. 16 juta ringgit. RM16 juta. Hmm, hmm, Satu satu angka yang agak tinggilah. Tapi itu termasuk dengan lain-lain peralatan lah, hmm. contoh kenderaan dan sebagainya. Itu menunjukkan satu angka yang cukup tinggi dan sebenarnya itu yang kita selamatkan sebenarnya. Yang satu figure yang kita selamatkan daripada benda ni tiris jatuh ke tangan pihak-pihak yang tak sepatutnya lah. Contoh mungkin, dia mengalir ke negara jiran kita ataupun dia pergi pada sektor yang tak sepatutnya dapat subsidi ni. Jadi sebab itulah, benda ni signifikan kepada kita sebenarnya, di mana kita berjaya menyelamatkan duit
duit rakyat lah. Duit Duit rakyat. kita sebenarnya. Duit kita. Duit Yalah. kita ni yang bayar Ha. cukai dan apa sebenarnya duit Sebab kita subsidi sebenarnya. ni adalah datang daripada kata Daripada orang kita. kutipan rakyat juga. Jadi sebab tu kita nak bagi rakyat faham bahawa jangan anggap ini bukan duit kita, inilah duit kita sebenarnya. Sebab tu kita berterus rumus ni. Di pihak KPDN kita datang dengan pelbagai undang-undang, macam baru ni kita ada wartakan 2 undang-undang Okey. demi nak memastikan bahawa barang kita ni tidak mengalir kepada orang asing. Okey. Contoh minyak masak dan juga RON95, petrol RON95. Kenapa kita buat undang-undang ni? Kerana untuk menyelamatkan duit negara, duit kita lah. Okey. So pendekatan macam kita yang baru-baru ni kita umumkan bahawa penggunaan kad kredit asing tidak dibenarkan. Ya, Pembelian untuk RON Notify pun tidak dibenarkan. betul. Dulu-dulu hanya penjual sahaja yang kena. Ya. Sekarang pembeli pun kena. Pembeli pun kena. So, tuan rasa ini ada satu pendekatan yang betul-betul memberi kata orang mesej yang jelas kepada rakyat? Ya, kita nak bila kita buat satu undang-undang tu kita nak satu impak yang cukup tinggi lah. Kita tidak buat apa, kita buat undang-undang. Yes. Jadi sebab tu sama ada yang penjual ataupun pembeli, you kena tanggung risiko lah. Kerana you yang kita dah wawarkan, benda ni tak boleh. Kena ada subsidi. Tapi kalau you sanggup buat, itu you sanggup lah. Tanggung risikonya tu. Berani buat, berani tanggung. Berani buat, berani tanggung lah. Okey. Berani buat, Kerana berani kita tidak boleh berkompromi dalam keadaan sekarang ni. Kerana masa tu dah berlalu dah. Especially barang-barang bersubsidi. Kerana subsidi ni cukup tinggi. Kerajaan bayar cukup tinggi. Jadi sebab tu sekarang ni kita datangkan macam-macam lah peraturan untuk kita kawal benda ni. Ya, maknanya kerajaan bukanlah membuat satu kawalan itu tanpa melihat kepada senario atau situasi semasa. Ya, Tetapi kita telah pun ada data-data tertentu betul. yang kita boleh jadikan sebagai satu apa kata orang sandaran Betul. bagaimana untuk kita melihat supaya modus operandi yang dilaksanakan oleh kata orang penyeludup ini Ya, supaya kita dapat mengurangkan juga ketirisan-ketirisan yang berlaku kan. Ya. Jadi saya rasa ini antara elemen-elemen yang yang kita terapkan kepada anggota-anggota penguatkuasa kita kan. Ya. So jadi bagaimana dengan keadaan-keadaan ini sebenarnya membantu ataupun data-data yang ada dapat membantu bahagian penguatkuasa sendiri Okey. untuk kata orang meletakkan sesuatu operasi itu pada tempat yang sebaiknya. Ya, kerana kita data-data je penting. Kerana kita boleh mengenal pasti hotspot, area mana yang sebenarnya yang kita katakan banyak tiris ni. Okey. Jadi kita tumpukan ke situlah. Jadi kerana macam saya maklumkan tadilah, dia jumlah perniagaan yang ada di Malaysia ni banyaklah. Jadi kita sekarang ni kita buat secara terpilih supaya senang kita nak fokus. Kita selesaikan satu-satu dulu. Ya, macam sekarang ni kita tengok kawasan hotspot, kawasan sepadan contoh, ataupun kawasan yang memang berisiko tinggi. Sebab tu kita babitkan, kita minta kerjasama daripada PDRM Ya. untuk bantu kerana ada elemen-elemen ugutan dan sebagainya dalam kes tertentu lah. Jadi sebab tu kita statistik ni cukup penting untuk kita menyokong tindakan kita di bawah tadi ni. Kerana kita akan minta kerjasama KPDN ini untuk tengok turun padang jugalah. Omnipresent kita tu cukup penting untuk menunjukkan optik yang bagus di mata rakyat. Ya. Dan supaya orang mendatangkan ketakutan lah. Ya, betul. Sebab kadang-kadang bila penyeludup ni dia melihat badan penguatkuasa ni ada. Ya. Dia tengok anggota penguatkuasa ni ada, jadi dia akan mendatangkan satu kata orang kegusaran untuk melakukan kan. Sebab tu sekarang ni bukan hanya anggota polis yang statik di stesen minyak. Ya. Anggota KPDN pun memang ada statik. Ya, betul. Memang pun kita pun ada statik dan lama dah kita statik sebenarnya. Ya, ya. Khasnya di stesen minyak bersepadan negara jiran lah. Ya. Memang kita ada sebenarnya. Cuma dari segi pendekatan masa kini adalah because dalam keadaan yang krisis ini, Ya. kita kena menggambeling sepenuh Betul. tenaga, bukan Betul. hanya di peringkat KPDN Betul. tetapi juga melibatkan agensi lain. Isu ni bukan hanya isu KPDN. Yes. Isu semua orang sebenarnya. Betul, isu semua orang. Betul, Semua orang, isu ya. semua orang yang kata orang terkait dengan barang subsidi dan juga barang Betul, kawalan kan. betul. Jadi bagaimana peranan yang boleh dimainkan oleh mereka sebagai untuk membantu dalam menjaga hak kita ni. Okey, sebab itulah walaupun tak kisahlah kita ni siapa kan. Walaupun kita orang kecil, orang besar kan. Tak kisah sebenarnya. Tapi kita macam tuan sebut tadi lah, kita boleh jadi mata dan telinga lah kepada KPDN dalam konteks begini. Sebab tu saya juga terlibat dengan dalam media sosial lah, dalam TikTok. Pak Long Cakna lah. Pak Long Cakna tu Pak tadi. Long Cakna. Bila saya buat tu memang
uh, respon yang positif saya dapat dan diorang menyalurkan banyak maklumat kepada saya. Jadi maklumat-maklumat yang diorang salur tu saya guna pakai dan saya akan, salurkan balik kepada KPDN negeri yang berkenaan supaya pergi tengok, pergi siasat. Supaya kita tak nak bukan apa, kita nak bagi keadilan kepada semua pihak tau. Kita tak Hmm. nak dengar sebelah pihak, Ya, kita betul. nak dengar dua-dua belah pihak. Hmm. Jadi sebab tu, kita minta pegawai-pegawai di negeri Keroncong kan untuk pergi siasat dulu. Hmm. Tengok kesahihan apa yang didakwa tu. Saya rasa, apa nama tu, pada apa nama, KPDN kita di peringkat negeri mahupun di peringkat ibu pejabat ke, saya rasa bila berlaku sesuatu yang diviralkan dalam Ya, ya, dalam ni, agak cepat kita reaksi dan juga bertindak. betul. Contohnya macam contoh isu, minyak, Hmm. bekalan minyak dan sebagainya. Cepat anggota KPDN turun. Contoh di Penang Ya, baru-baru ya, ni. ya, ya, Jadi kita lihat pendekatan itu maknanya kebersamaan. betul. Jadi apa nama, pandangan tuan sikit dari segi apa yang mereka boleh bantu lagi? Okey, dia sebenarnya kita punya, respon time kita tu sekarang ni kalau contoh aduan-aduan tu kita dalam tempoh 24 jam. Okey. Kita akan bertindak dengan cepatlah insyaAllah Kecuali kalau katakan memerlukan siasatan lanjut lagi itu mungkin memakan masa sikit tapi yang aduan-aduan yang viral tu kita akan cepat bertindak dalam tempoh 24 jam. Jadi kita sebenarnya alhamdulillah bila kita pun sekarang ni kita ada saluran-saluran di Ada mana pengguna ataupun pengadu boleh mengadu. boleh masuk Easy Boleh Adu, masuk Iadu, boleh macam boleh apa hotline, e-aduan, WhatsApp boleh. boleh WhatsApp Heeh. dan kita pun ada ECC, Enforcement Command Center. Ada Okey. hotline dan sebagainya. Jadi kita pelbagaikan benda tu. Jadi sebab tu bila sekarang ni kita dapat banyak aduan. Tapi Hmm. bukan banyak aduan ni menunjukkan bahawa ataupun kita macam rasa terbeban tau. Hmm. Menunjukkan kata sekarang ni rakyat kita dah faham, Chatna. dah cakna macam mana dia Okey. orang nak salurkan benda tu. Alright. Jadi kita memang mengalu-alukan benda ni supaya kita boleh siasat dan keadilan tu dibagi kepada semua pihak. Tadi kita bercakap berkaitan dengan, peranan masyarakat untuk bersama-sama. Tapi saya kira dalam konteks, semasa ini, eee, keunikan agensi seperti kita ni, seperti KPDN ni, Ya. mesti ada sesuatu yang unik yang mungkin Tuan Syah nak kongsikan sama kita? Okey, sebenarnya saya dibagi peluang lah untuk ke banyak tempat lah luar negara kan. Dalam negara ni telah lah kan. Tapi luar negara banyak tempat saya dah pergi. Dan bila saya bagi buat pembentangan tu, dia orang tertarik tau dengan pembentangan kita ni. Dan dia tertarik dengan KPDN ni. Karena dia Okey. cakap di tempat dia orang tidak ada satu agensi ataupun kementerian yang macam kita ni. Khusus, yang Khusus. khusus? Menjaga Oh. pengguna, menjaga peniaga. Tetapi dia kata is unik. Kerana kita Oh. ada khas. Sebab itulah saya nak menarik perhatian mungkin kepada penonton yang mendengar ni kan. Sebab tu you all kena yakin dengan KPDN. Kerana kita ni sebenarnya unik tau. Unik yang memang kita khas menjaga. Contoh, semasa zaman COVID, penyakit yang tak pernah kita fikir datang kepada kita ni. Ketika itulah peranan KPDN ketika itu kita pastikan keberadaan barang ni dan alhamdulillah sepanjang COVID tu tidak ada Ya, betul. terputus Betul? bekalan barang makanan. Ya. Jadi sebab itulah macam kali ni pun kita katakan kita berhadapan dengan konflik. Jadi sebab tu kena bagi sepenuh kepercayaan kepada KPDN dan juga dari agensi lah. Kerana kita khas tau, kita nak jaga pengguna ni. Nak jaga peniaga dan sebagainya. Jadi orang kata insyaAllah kita tak perlu panik pun sebenarnya. Ya, itu saya rasa perkataan panik itu Ya. yang kita perlu, tekankan kepada orang ramai. Walaupun kita berada dalam keadaan krisis dengan konflik yang berlaku di rantau apa nama tu, antara peringkat krisis global ini, tetapi, kita ada kementerian yang menjaganya. Ya. Jadi yang dalam konteks ini saya kira seperti yang tuan sebut tadi, apa nama, kesiapsiagaan dari segi undang-undangnya ada, Ya. dari segi bekalannya kita InsyaAllah. berusaha dengan sebaik mungkin. InsyaAllah saya kira ini satu benda yang kita akan pastikan supaya, apa nama tu, negara ini aman, selamat Betul. dan rakyatnya sejahtera. Betul. InsyaAllah. Jadi dalam konteks ini saya kira tuan, kita pun telah berada di penghujung. Mungkin ada sepatah dua kata yang puan nak kongsi lagi? Okey, saya lagi sekali lah saya nak tarik perhatian supaya kepada yang mendengar ni. Kerana kita semua adalah pengguna. Saya pun pengguna tuan. Ya, Tuan-tuan perempuan pun pengguna. betul. Jadi sebab tu kita kena mainkan peranan lah. Peranan kita sebagai pengguna. Jangan kita panik tadi. Yang pertama kali panik. Ataupun kita dalam keadaan media sosial sekarang ni kita cuba buat satu dakwaan yang benda-benda yang tak tepat. Kita cuba komen benda-benda yang kita tak tahu ni. Ya. Sebab itulah saya menyerulah kita jangan buat macam tu. Kerana benda ni boleh
benda tu tak ada apa-apa sebenarnya. Betul. Sebab tu kena bagi sepenuh kepercayaan kepada KPDN dan juga lain-lain agensi penguasaan untuk kita menjalankan peranan kita di bawah ni. Jangan kita ada di tangan kita ni ada smartphone, kita type benda-benda yang boleh menimbulkan kerisauan. Kita nak jadi juara, Kita mesti nak jadi champion. juara, kita viralkan benda-benda yang tak tepat. Jangan. Ini Okey. satu saya risaulah. Sebab tu bagi sepenuh kepercayaan kepada agensi penguasaan lah ya. Jika ada maklumat, salurkan Ada maklumat salurkan. secara Pasal rasmi. kita dah menyediakan pelbagai saluran rasmi untuk salurkan. Okey, Ya. baik. Jadi, alhamdulillah tuan, sedikit sebanyak saya kira kita telah pun mengupas, pertamanya berkaitan dengan Optiris bersepadu Ya. 4.0 itu, Optiris 4.0 bersepadu dan, melihat juga dari segi kesiapsiagaan anggota penguatkuasa, dari segi kata orang perancangan kita dan, insya-Allah dengan keterlibatan semua pihak dalam menjaga hak kita bersama, insya-Allah saya kira, dalam di bawah KPDN ini kita ada satu, kempen di bawah Kita Gempur Kita gembur. yang untuk membantras barang-barang ketirisan dan juga penyeludupan. Betul. Saya kira saluran rasminya ada, Ya. seperti WhatsApp, portal aduan kita ada, call center kita ada, aplikasi Easy Adu pun kita ada. Jadi memudahkan rakyat untuk, menyalurkan maklumat jika mereka ada melihat keadaan-keadaan yang boleh mendatangkan syak terhadap kata orang, ketirisan ataupun penyeludupan berkaitan barang-barang bersubsidi. Betul. Jadi insya-Allah saya kira di lain masa, di lain rancangan kita akan, terus bersama lagi dalam, podcast Jom Ambil Tahu. Sekiranya ada cadangan-cadangan daripada, penonton-penonton kita, pendengar-pendengar kita, maybe untuk masa akan datang kita boleh bawakan topik-topik yang lebih menarik untuk, InsyaAllah. dikupas untuk kepentingan dan juga pengetahuan secara bersama dengan rakyat. Okey, sekian. Assalamualaikum dan terima kasih. Alright.